Video content ni dia ada 3 struktur. So, struktur yang pertama adalah intro. Intro ni kebiasaannya dalam sekitar 3 ke 7 second. Konten ni kebiasaannya dalam 30 ke 90 second. Outro ni kebiasaannya dalam sekitar 10 ke 20 second. Maksudnya, kepala dia ringan, tengah dia berat, belakang dia ringan sikit. So, kalau kita ambil yang paling panjang, dia adalah di antara, kalau kita ambil average, 3 campur 30 campur 10, berapa? 43. Antara 43 second, kalau kita ambil maksimum, 7 campur 90, 97 campur 117. 117 second. Nampak? Lebih kurang macam ni lah, nak bagi tahu. Video seminit, video 2 minit, apa contohnya? Dia sebenarnya konten tu yang panjang. Konten tu yang mungkin jadi heavy sikit. Konten tu boleh jadi 30 ke 90 second. Outro dia ni kita boleh panjangkan, tapi jarang kita buat panjang sangat lah. Biasanya dalam 20 second ni pun dah okey lah tu, dah heavy. Sebab ini video FYP, bukannya video ads. Ads kita boleh panjangkan lagi. Ada beza antara content versus moment. Content versus moment. Kenapa awak tak ada idea? Sebab awak cuba nak buat content. Kalau buat content memang tak ada idea. Awak kena belajar untuk buat moment. Ini saya share macam mana nak buat sehari 3 content. Bila orang nak buat content, orang imagine apa? Letak kamera. Apakah kebaikan mendapatkan rawatan bersama dengan ada sharing? Sebab tu orang mana nak buat content. Sebab orang cuba nak buat sharing. Tapi sebenarnya bila awak faham, video ni sebenarnya moment. Apa momen menarik? Sebab tu antara momen, tengah restock. Tekan je kamera, shoot, 3, 2, 1. Korang tengok stok baru sampai. Ini dia stok-stok yang kita dah ambil daripada warehouse kita. Dan kalau korang ambil stok ni, kita akan terus pasang dekat sini. Kita pusing kamera. Sebab itulah banyak customer yang suka gila dapatkan servis dengan kita. Sebab stok sampai je, kita terus letak kat sana. So, apa yang berlaku guys? Saya sebenarnya bukan tengah buat video content. Saya tengah merakam momen. Apa momen yang menarik? So, bila awak kata momen ni, dia akan banyak gila. Betul tak? Soalan saya. Kalau awak tukar mindset daripada nak buat 3 tips nak dapatkan design yang menarik. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu apa? Itu sharing, betul tak? Cuba buat konten, momen. Sehari ada berapa banyak momen menarik berlaku dalam bisnes? Lebih 3 tak? Lebih 10 silap-silap. Itulah dia.